RM2, RM2. Ringgit merupakan mata wang rasmi Malaysia. Ia digunakan sebagai medium jual beli barangan dan perkhidmatan. Apabila kita membeli, menjual atau melabur di luar negara, kita menggunakan mata wang asing untuk menjalankan aktiviti tersebut. Kadar pertukaran ini boleh dianggap seperti tanda harga untuk mata wang negara lain. Ia menetapkan berapa banyak satu mata wang yang anda perlukan untuk menukar dengan mata wang lain. Sebagai contoh, berapa ringgit yang anda perlukan untuk mendapatkan $1 Amerika Syarikat dan sebaliknya. Kadar pertukaran ini menentukan jumlah yang Malaysia perlu bayar untuk barangan yang diimport atau kos percutian anda di luar negara. Ia juga mempengaruhi harga barang yang dijual oleh pengeksport Malaysia kepada pembeli asing dan kos percutian pelancong asing di Malaysia. Jadi, apakah yang mempengaruhi kadar pertukaran ini? Ringgit adalah fleksibel, bermakna nilai ringgit ditentukan oleh keseimbangan penawaran dan permintaan keseluruhan dalam pasaran keuangan. Sama seperti harga barang dan perkhidmatan yang kita jual atau beli, apabila rakyat Malaysia dan seluruh dunia mahukan lebih banyak ringgit, apa yang dipanggil harga atau kadar pertukaran ringgit akan meningkat. Oleh itu, nilai ringgit bukan sahaja ditentukan oleh aktiviti ekonomi yang berlaku di Malaysia, tetapi juga apa yang berlaku di seluruh dunia. Sekarang, mari kita lihat beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran ringgit. Nilai ringgit boleh dipengaruhi oleh faktor-faktor jangka pendek dan panjang. Satu contoh faktor jangka pendek ialah perbezaan kadar faedah antara satu negara dan negara yang lain. Hal ini mempengaruhi jumlah yang anda peroleh apabila anda menyimpan atau melabur. Para pelabur keuangan akan lebih cenderung untuk melabur di negara-negara yang memberi pulangan yang lebih tinggi. Jika kadar faedah di Malaysia lebih tinggi berbanding negara lain, pelabur mungkin memindahkan simpanan mereka ke Malaysia untuk memperoleh pulangan pelaburan yang lebih baik. Seterusnya, perkembangan dunia seperti ketegangan geopolitik global turut mempengaruhi ringgit. Semasa tempoh ketidaktentuan global, permintaan terhadap mata wang selamat seperti dolar Amerika Syarikat lazimnya meningkat apabila pelabur mencari perlindungan daripada volatiliti pasaran kewangan global. Ini mengurangkan permintaan terhadap ringgit berbanding dengan dolar Amerika Syarikat yang akan menyebabkan dolar Amerika Syarikat mengukuh berbanding mata wang ringgit. Akhir sekali, nilai ringgit juga dipengaruhi oleh pendorong jangka panjang termasuk prospek ekonomi domestik. Jika ekonomi Malaysia dianggap selamat, stabil dan berkembang, lebih banyak pelabur akan berminat untuk melabur di Malaysia. Para pelabur perlu berurus niaga dalam ringgit yang seterusnya akan meningkatkan lagi permintaan untuk mata wang Malaysia. Maka, nilai ringgit pun menjadi lebih kukuh. Tambahan pula, dalam jangka masa panjang, usaha berterusan untuk meningkatkan daya saing Malaysia menerusi pembaharuan struktur akan terus menyokong nilai ringgit. Seperti yang anda lihat, terdapat banyak faktor yang mempengaruhi kadar pertukaran ringgit. Jadi, apakah peranan Bank Negara Malaysia dalam proses ini? Bertentangan dengan persepsi am, Bank Negara Malaysia tidak menetapkan nilai kadar pertukaran ringgit. Ianya bergantung pada permintaan dan penawaran ringgit. Sebaliknya, Bank Negara Malaysia menghalang perubahan yang mendadak atau mengejut dalam nilai ringgit yang akan menggugat dan mengganggu ekonomi. Pergerakan yang stabil dalam kadar pertukaran mewujudkan persekitaran yang lebih mudah diramal. Perniagaan lain, termasuk kita semua, boleh merancang kehidupan, pembelian dan pelaburan dengan lebih baik. Hal ini akan memberi manfaat pada kita semua.